dalam satu insiden, arwah Zara dikatakan meminta bantuan rakannya dengan berkata, "Tolong saya dalam masalah." Apabila terserempak dengan pelajar lelaki itu. Kata kawan arwah Zara kepada pelajar lelaki yang mengganggu Zara, "Oi, sudahlah kau menggetek. Kau tu ada girlfriend sudah." Lebih kurang begitu perbualan sewaktu arwah Zara diganggu oleh pelajar lelaki. So, bukti ini membuktikan betullah apa yang rakyat Malaysia siasat. Memang ada kaitan dengan seorang pelajar lelaki. Memang ada kaitan dengan kes cinta cintun dalam sekolah. So, ialah mungkin girlfriend lelaki tu sangat marah dengan arwah Zara sebab mungkin boyfriendnya kantoi jatuh cinta dengan arwah Zara yang sangat cantik ni. Ialah muka-muka pembuli yang didakwa dalam mahkamah ni semuanya muka kihampau untuk maklumat anda semua. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.